Dah lama dah kita tak main potong rambut. Jadi petang ni saya main potong rambut lah. Main dengan ayah saya main tak. Nak buat motor pun tak apa nak okey lagi. Jadi saya main potong rambut dekat mana? Kat rumah Gunting. Kau tengok tu rumah Gunting. Rambut saya berapa lama dah tak potong. Panjang. Apa tengok tu panjang. Panjang. Jadi saya nak main potong rambut dekat mana? Rumah Gunting pekam rambut. Jom saya tunjuk. Jadi baru ni lah saya tengok status media saya di TikTok. Saya terkejut lah tengok dia buat rambut. Dia ingat botak apa. Dia tengok dia buat rambut tu. Kemas saya tanya dia, potong macam mana tu? Potong rambut apa? Potong rambut tu dia beritahu 3 atas tepi 0.5. Nampak menarik. Jadi rambut saya pun dah lama dah saya tak gerak 2 minggu lebih. Jadi rambut panjang kan. Saya tengok rambut panjang, jadi saya pun fikir nak potong rambut. Saya jumpa lah satu kedai ni di kat mana? Dekat Pekang Rambut. Kat Pekang Rambut iaitu rumah Gunting. Pekang Rambut orang Melayu kita. Dia buka rumah Gunting. Saya pergi try nak kat situ. Dia buat gila, menarik lah, cun lah. Kau nak tengok rambut saya macam mana? Boleh tengok video ni sampai habis. Alhamdulillah kita pun sudah selesai dah mandi apa. Jadi dah baru potong rambut, kita kena balik mandi lah. Kita buat sesuai dari badan kita. Kau nak tengok macam mana wajah saya potong rambut? 3 atas tepi 0.5. Macam mana kalau nak tengok? Boleh tengok ni. Tada! Wow! 3 atas tepi 0.5. Barulah guna rambut macam ni. Nak pakai kepiah senang. Saya tengok tattoo ni, lepas tu saya mesej media saya kat TikTok. Ni tengok wajah saya macam mana. Tada! Dia bagi kita kemas. Tu kan? Simple dah geng.